Oh, ada ambil, ada ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, sembak dia. Okey geng. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua sahabat-sahabat. Alhamdulillah geng, bertemu lagi kita geng. Di channel Azlan Islam Angler. Okey geng. Petang ni aku dah turun pengai geng. Aku nak try casting lah. Casting tempat biasa lah. 5.5 geng, 5.28. Lewat sikit ni geng, pasal tadi angin geng. Angin kuat ni pun angin ni. Tadi dia macam redha kan. Lepas tu aku nak keluar ada angin pula. Jadi aku layan je lah. Okay, memutuskan tuan. Aku nak try casting kan geng. Macam biasa. Cari sekap. Sekap merah, sekap putih, papu. Kan. Aku try. Malu ni. Aku try pintu hutan tu. Kalau boleh main. Kalau tak boleh aku main duduk sini ya. Tapi nampak macam malu ni. Macam melewat ni. Oh, malu. Ada angin ikut Okey kan, nampak tu sekarang tu. Halo kecil kan, tapi sampai kecil. Dia angin kuat benar weh. Malu kan. Tak boleh main tu. Okay kan. Tadi angin kuat. Aku tak berani nak keluar. Lepas tu tengok dia slow lah. Tu yang aku nak keluar kan. Elok aku keluar. Dia tahan lah kan. Angin dah. Aku rasa ni macam selatan ni. Pasal dia tepat daripada sana ni. Yang bawah ni barat. Yang daripada sana. Yang ni dia tepat belah sana ni. Aku rasa selatan ni angin ni. Kalau selatan memang kena. Duduk sini memang kena. Tak sangka lah pula. Aduh. Masa ada sejam lah geng. Lebih kurang sejam setengah. Tolak aku try lah. Dah tak ada kumpau lah tu tak ada kan. Okay. Dah geng. Angin gila-gila punya kuat geng. Nak casting pun tak boleh ni. Nampak macam tak apa nak betul ni. Nampak macam dia ni biar betul. Nampak macam tu lah. Angin kuat gila. Aku boleh balik pergi sana. Pasal angin tolak pergi sana. Ayah pun tak dalam ke. Ayah surut. Aku dah target nak pergi dekat Pelampung tu lah. Dekat sangkak reban tu. Sangkak tenggelam tu. Aduh. Ish, kuat angin. Okay. Nampak macam mengarut lah ni. Okay geng, aku gerak balik geng. Selatan geng weh. Tak lewat bawah selatan. Kalau barat tak ada masalah weh. Ni dia bagi selatan tu weh. Tepat di sana weh. Jadi kalau duduk belah hutan ni memang kena. Aku try tengok kat Pelampung tu.
Kalau boleh duduk ke duduk, tak boleh duduk ke belah. Baru ngai setengah jam tambah. Baru tadi 28, lepas 9, 20 minit lah. Aduh weh. Angin geng, nak tengok aku dah parking orang payah geng. Sorang-sorang lawan. Bantu dia. Kau dapat ni lama. Pusing-pusing 3 kali kau. Ada buka. Buka dengan orang belaki. Iyalah. Malu kan. Aku try lah seret-seret aku. Kat sini. Kau ada ketuk-ketuk lah. Tak boleh. Boleh baru tu. Angin kuat gila kan. Memang kuat gila angin. Gila orang mau balik lah. Tak ambil ni ikan bawah lah. Habis umpan lah. Tuk habis umpan. Untai lah. Buka banyak kan. Hari tengok. Biar dia tak berkeliling. Okay kan. Aku terlekas kat ni. Sini tak kena angin kan. Try lah. Tak tahu ada ikan kerapu ke apa. Sekap sesat lah. Ada tak? Kita layan sampai pukul 7 lah kan. Okay. Tak kira ada makan-makan. Kalau ada makan-makan lah. Aku on. Bagus, apa kan? Nak papu kan. Tak kena kaya pun. Anak kerapu. Okey kan, halus sangat ah. Halus sangat ni. Aku lepas balik lah. Noh. Nak makan pun tak ada isi ni. Okey. Kita cari yang besar ni. Jadi aku tak kumpau kan. Aku tak kumpau. Tahu-tahu dah, yang penting aku tak kumpau. Masalah. Dah. Hilang kepala. Kerat. Muntai lah. Ketang. Oh, dah ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu. Dukang boh. Padukang geng. Padukang. Gila jatuh tu umpan balon terus tu. Tembak berat, pam-pam tak melawan. Tak tahu dah. Kita kasih lama. Sahabat lama, kasih lama pula. Ambil memang macam sekap lah. Masa ambil memang tak boleh teka. Aduh. Okay. Wah, cari lagi. 2 ekor dah. Okey kan, tak sunyi. Janji ada strike. Okay. So, saya tak tahu hak nombor 3 ni cakap lah.
Sembak. Barat syok steam Dia ambil pun dah tau. Dia ambil pun dah tak tahan lah, meletup pup. Apa-apanya Kang bro. Kita mau gitu lah. Tak ambil terus. Steam Okay, cari. Duk lah weh, hang diri tu. Ikan nampak lah. Aduh. Kau ada ni. Oi. Aku dah baling kat situ. Situ ada tukun. Okay, panjang je ni. Ambil ni, kampung. Kampung ni. Ikan sumpit. Bismillah ni sembak dia. Ikan sumpit ni. Ikan sumpit kasar ni. Ikan sumpit nak Allah yang besar. Aku tak kumpah. Nak Allah yang besar ni ikan sumpit ni. Tu. Besar ni. Ya. Makan sedap lah ikan ni. Ui, besar ni. Serius besar. Okay. Aku tak kumpau Tak ada. Janji. Slide. Okay, try. Aku heran lah. Aku tahu. Tak awak tali aku tak tengah kan. Tali aku tali si kata. Rupanya dia dah ambil dah. Mantap. Macam tu lain kali. Aku dengar cakap tadi. Dia tak rasa duk lah kan. Balin. Ada tali cekang kan. Aku tengok talah kata. Pelik. Rupanya ikan sumpit. Dia tunggu tengah itu lah. Boleh dah. Okay, last cast. Bismillahirrahmanirrahim. Dia on target. Dengan kentut macam cukup. Aduh, tak boleh. Alhamdulillah, selesai dah aktiviti mancing aku pada hari ni kan. Alhamdulillah mencakap 3 ekor. 3 ekor geng, 3 jenis spesies ikan yang aku dapat ni. Mantap lah. Senang nak dapat ikan. Payuh dengan keadaan ayak macam ni kan. Tu, rosak tu. Okay. Aku nak gerak balik Alhamdulillah. Selesai sudah aktiviti mancing aku pada hari ni kan. Alhamdulillah kan, aku bercakap 3 ekor dan 3 spesies yang berbeza kan. Ikan kerapu, lepas tu ikan belukar. Lepas tu yang ketiga ikan sumpit. Aku tak apa kan pasal saya besar kan. So makan sedap awal tu kan. Aku tak biasalah makan ikan sumpit ni. Aku nak try makan. Okey, terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat yang dah menonton video ni sampai habis. Alhamdulillah gang. Terima kasih banyak kepada semua yang dah support aku sampai hari ni. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru jumpa channel aku, selamat datang aku ucapkan gang. Hamba boleh bantu aku tekan subscribe gang. Lepas tu jangan lupa like, komen dan share gang. Okey, sorry lah gang. Hari ni tak ada slide cakap. Jadi hari ni lah dah. Semoga hampa terhibur lah. Okey, apa pun kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.